Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusra Binti Abdullah, bernama matrik C22A0162. Hari ini saya akan membentangkan secara ringkas tentang 3 gelombang utama dalam feminisme yang membentuk sejarah perjuangan wanita. Dalam gelombang pertama iaitu hak politik dan perundangan, terutamanya dalam hak mengundi. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, di mana fokus utama adalah hak politik wanita, terutamanya hak untuk mengundi. Wanita pada ketika itu memperjuangkan tempat dalam sistem demokrasi yang sebelum ini hanya dikuasai oleh lelaki. Seterusnya, gelombang kedua bermula pada ketika tahun 1960-an sehingga 1980-an, yang lebih menekankan kepada kesamarataan sosial, seksual dan pekerjaan. Wanita menuntut hak terhadap tubuh mereka sendiri, hak bekerja serta menolak diskriminasi dalam masyarakat dan undang-undang. Kemudian muncul gelombang ketiga sekitar 1990-an sehingga 2010 yang membawa konsep interseksuality yang bermaksud perjuangan feminisme tidak hanya tertumpu kepada wanita saja tetapi melibatkan isu kaum, kelas budaya, orientasi seksual dan identiti jantina. Gelombang ini lebih terbuka, inklusif dan mencabar stereotip lama tentang wanita. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga gelombang ini menunjukkan bahawa feminisme sentiasa berkembang mengikut keperluan zaman dengan matlamat utama iaitu kesamarataan dan keadilan untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farhia Afika binti Sampir, nombor matrik C22A0118. Hari ini saya akan membentangkan feminisme dalam seni lah. Dalam bidang seni, feminisme ni dia menuntut ruang dan suara untuk wanita yang sering dipinggirkan oleh masyarakat. So usaha-usaha yang diorang jadi ni untuk memberi perhatian kepada karya-karya, pengalaman dan perspektif wanita yang jaranglah diambil tempat dan diberikan tempat. So fungsi feminisme dalam seni ini dia untuk mencabar naratif patriarki dalam sejarah seni. Dia juga untuk mengangkat pengalaman wanita melalui medium seni lah, dan dengan menggunakan terutamanya dengan menggunakan tubuh, teks, simbol visual untuk menyampaikan yang penindasan dan kuasa yang berlaku yang dihadapi oleh wanita itu sendiri. So kajian kes yang saya ambil adalah Barbara Kruger, di mana beliau adalah artis dan pelakon grafik terkenal dalam seni kapsul. Dan Barbara Kruger ni dia terkenal lah dengan dia punya karya iaitu Your Body is a Battleground. So makna visual yang ada dalam karya ni adalah separuh wajah wanita yang sebelahnya ada dua perspektif lah, positif dan negatif. Benda ni menambangkan duality identiti wanita itu sendiri. Dia teks ni dia menekankan pula tubuh wanita ni sebagai medan perjuangan politik dan kuasa, khususnya dalam isu seperti hak pengangguran dan objektifikasi wanita. So hubungannya dengan teori ni ada dua lah, feminisme gelombang kedua dan ketiga, iaitu yang gelombang kedua tu yang hak tubuh wanita, autonomi wanita, dan juga feminisme gelombang kedua adalah pengaruh media dan identiti kuasa gender. So dengan seni ni dia mampu untuk mempengaruhi manipulasi lah ideologi yang diorang faham tentang wanita. So sekian, terima kasih. Seterusnya, feminisme dalam muzik. Muzik sebagai medium perjuangan hak wanita iaitu menyuarakan terhadap diskriminasi, stereotip dan ketidaksamarataan jantina. Antaranya adalah peranan muzik kepada feminis. Ekspresi pengalaman wanita, hak tubuh, emosi dan kuasa diri antara yang diekspreskan dalam muzik, iaitu sebagai bentuk aktivisme dan pendidikan sosial. Contoh artis feminis yang menunjukkan feminisme dalam muzik ini adalah Beyonce, iaitu lagu Flawless, empowerment wanita kulit hitam tentangnya. Jadi,
feminisme dalam muzik. Ada gerakan seperti Riot Girl dan Hip Hop Feminism memperjuangkan hak dan suara wanita dalam muzik yang sering didominasi lelaki. Namun, ada cabaran seperti representasi yang rendah, objektif yang rendah, stereotip, genre dan penilaian berdasarkan rupa masih menghalang kemajuan untuk artis wanita. Pendek kata, beauty privilege is real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zati Amalin binti Amran, nombor matrik C22A0276. Hari ini saya akan membentangkan iaitu feminisme dalam kesusasteraan. Untuk pengetahuan semua, feminisme ialah satu gerakan yang memperjuangkan kesamarataan gender khususnya untuk wanita. Dalam kesusasteraan, feminisme ini berfungsi sebagai mencabar naratif patriarki. Seterusnya, feminisme juga mengangkat suara, pengalaman dan perjuangan hak wanita. Selain itu, terdapat peranan feminisme dalam kesusasteraan. Antaranya ialah feminisme ini berperanan untuk membongkar ketidakseimbangan gender dalam teks. Seterusnya, memberi ruang kepada wanita untuk menjadi watak utama, bukan sekadar pelengkap. Selain itu, menyuarakan kritikan terhadap struktur sosial dan menuntut hak dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sosial. Samping itu, terdapat juga beberapa tokoh feminisme dalam kesusasteraan. Antaranya ialah Virginia Woolf dalam karya beliau A Room of One's Own yang mengangkatkan hak wanita perlukan ruang dan kebebasan intelektual. Seterusnya ialah terdapat juga sastrawan negara Malaysia iaitu Zurina Hassan membuat kritikan terhadap peranan tradisional wanita dalam puisi-puisi protes wanita. Selain itu, terdapat juga sastrawan negara Malaysia iaitu Fatimah Bungsu yang membuat kritikan terhadap tekanan sosial ke atas wanita moden dalam karya beliau Ombak Bukan Biru. Sekali terdapat juga beberapa cabaran feminisme dalam kesusasteraan. Antaranya ialah dominasi lelaki dalam sejarah kesusasteraan. Selain itu ialah wanita sering digambarkan lemah dan bergantung. Seterusnya ialah kurangnya wakil wanita dalam karya sastra dan akhir sekali terdapat konflik budaya dan agama dengan feminisme moden. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah saya, nama Siti Syafiqah binti Muhammad Sakri, nombor matrik C22A0268. Saya ingin menerangkan tentang feminisme dalam fashion. Pengenalan adalah, dalam bidang fashion ini, feminisme memperjuangkan kebebasan wanita yang mengapresiasikan identiti serta melawan stereotip gender dan menuntut keadilan sosial dalam industri fashion. Hal ini membawa maksud kepada feminisme dalam fashion yang merujuk kepada usaha untuk memperjuangkan kesekssamaan gender melalui pakaian dan industri fashion. Seterusnya adalah fashion. Ini bukan sekadar kepada gaya, tetapi ia menjadi medium untuk wanita mengapresiasikan kebebasan, kekuatan dan identiti dirinya sendiri. Seterusnya adalah gerakan ini telah menolak stereotip pakaian yang mengongkong wanita dan menuntut agar fashion lebih eksklusif dan bebas daripada diskriminasi gender. Sebagai contoh, wanita mula mengenakan seluar, pakaian longgar dan rekaan yang menekankan keselesaan serta fungsi kepada dirinya sendiri. Seterusnya adalah fungsi feminisme dalam fashion. Fungsi feminisme dalam fashion ini adalah menolak standard kecantikan tradisional yang menyekat kepada wanita. Seterusnya, memperjuangkan body positivity dan inclusivity size dalam rekaan dan menjadikan fashion sebagai platform protes melalui slogan dan simbol. Akhir sekali adalah mengangkat fashion hijab atau modest fashion sebagai pilihan bebas wanita. Hal ini menerangkan bahawa wanita yang berhijab boleh juga berfashion dalam pakaian mereka. Contoh artis fashion feminis pula adalah, saya memberikan dua, iaitu Vivienne Westwood, iaitu mereka yang menggunakan fashion untuk aktivitis, dan Maria Grazia Torres, iaitu pengarah kreatif dia pada tahun 2016. Akhir sekali adalah cabaran dalam feminisme fashion. Feminisme fashion juga ada cabarannya tersendiri, iaitu feminisme komersial, iaitu favoritism.
iaitu fashion sering menggunakan slogan feminis untuk tujuan pemasaran tetapi tidak membawa perubahan sebenar dalam hak atau kedudukan wanita. Kedua adalah kurang pengetahuan kepada fashion eksklusif, iaitu fashion yang eksklusif dari segi saiz, etnik, budaya dan identiti gender masih terhad dan mahal untuk kebanyakan pengguna. Oleh itu pengguna susah untuk berfashion kerana untuk memilih ini adalah mahal. Akhir sekali adalah berdasarkan gambar di bawah itu saya sertakan jenis-jenis gambar fashion yang dibuat oleh contoh-contoh yang saya berikan tadi. Sekian, terima kasih.